Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat beberapa ikatan KRS. Yang pertama, ikatan simpul manuk. Ikatan simpul manuk digunakan untuk memulai dan mematikan sesuatu ikatan pada tiang atau pokok. Ikatan yang kedua ialah ikatan silang pada dua batang kayu. Digunakan terutamanya dalam aktiviti perkhemahan atau pembinaan luar. Lalu mematikannya dia di sini. Ikatan yang ketiga, ikatan lilit dua simpul. Ia digunakan untuk mengikat hujung tali pada tiang, pokok, bot atau pancung kemah. Ikatan yang terakhir ialah ikatan simpul bala. Ikatan bala. Ikatan ini digunakan untuk menyeret, menarik atau mengangkat kayu dan bala besar. Sekian daripada kami, terima kasih.